Okay, selamat datang ke Sembang Warkah. Okay, hari ni kita akan bersembang dengan Jabatan Kreatif kita. Okay, sebelum itu boleh kita minta dia orang perkenalkan diri dulu? Hai, saya Sofia. So, hai, saya Fuza. Hai, saya Safwan, tapi semua boleh panggil Wan je. Okay, sedap-sedap nama tetamu kita hari ni. Okay, tapi sebelum saya start, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Bella. Korang boleh panggil saya Bella lah. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, macam kita tahu yang kami semua, mereka semua tidaklah bermula dengan diploma, tapi bermula dengan STPM dan juga STEM. Okay, korang rasa apa expectation pertama korang bila masuk universiti? Yelah, sebab korang tak pernah lagi masuk universiti kan. Berbezalah STPM dengan di peringkat universiti ni. Okay, korang rasa apa first expectation korang and impression korang? Okay, so bagi Sofia, dulu Sofia STPM. So time STPM tu tak ada exposure sangat berkaitan program ke apa ke, pengalaman pun tak ada sebanyak yang degree punya. So bila masuk UUM, first expectation adalah komunikasi, course yang macam biasa je, macam aku boleh ikut score untuk course ni. Tapi bila dah masuk SEM 1, SEM 2, SEM 3 and then sekarang SEM 4 baru tahu rasa macam course ni tak semudah yang disangka. So bila rasa macam kalau mudah pasti dah boleh score straight dekai. Tapi sekarang tak boleh. So macam and then time SEM 1 Sofia start aktif. So untuk SEM 1 Sofia dulu awal-awal masuk tak nak pun macam terlalu aktif, nak jadi student yang ni je, yang macam balik bilik belajar, study. Itulah, memang tak nak join apa-apa. Tapi ada macam ada something yang membuatkan Sofia nak join program and then terlibat dengan kelab apa semua. So SEM 1 Sofia banyak join program under Perkom, Persatuan Komunikasi. So start dari situ, yang first program Sofia adalah program Provex. Yang mana yes, yang tu adalah program untuk SEM 5 kan. So yang tu first program Sofia dengan Perkom, and then after that dah banyak join pun under Perkom juga, banyak join program under Perkom. And then untuk SEM 2 Sofia banyak terlibat dengan INASIS juga sebagai SUK. And then kalau untuk sekarang banyak apa ni orang panggil, dengan Perkom dah jarang sebab sekarang dah jadi presiden kelab IPR. So macam jarang guys. Tapi dia rasa pressure juga kadang-kadang sebab kita pegang dua jawatan, satu presiden kelab and then satu lagi sebagai JKPS INASIS TMB. So walaupun Sofia rasa macam pressure, rasa macam banyak benda yang nak kena handle at the same time dengan assignment apa semua lagi, tapi Sofia rasa macam fun. Benda tu akan membuatkan kita boleh interact dengan ramai orang, kenal ramai orang, and then pengalaman pun banyak pengalaman, especially dengan course dengan student komunikasi, sebab kita banyak buat program dengan komunikasi kan, course komunikasi. So itu adalah di antara pengalaman berharga. So daripada expectation Sofia yang macam biasa-biasa je ni, mungkin biasa-biasa nak jadi student yang biasa-biasa, tapi sekarang macam dah ke arah yang lain. So Kena sangat so macam ingat sikit je tau. Lepas tu tahu-tahu alamak maybe SEM je lah, SEM depan rasanya dah boleh stop kot bagi dekat orang lain pula. Okay, fun fact, Persatuan Komunikasi ni memang persatuan yang kita boleh cakap aktif lah dekat bawah Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi. Okay, macam mana pula dengan Fuza? Kalau Fuza waktu isi UPU, waktu isi UPU kita tak target UUM tau. Sebab UUM macam yang kita tahu hujung. Betul. So macam semua orang macam tak terlintas tau nak isi UUM. Selalu macam kita akan isi UU yang kat bandar lah. Okay, lepas tu waktu dapat UPU tu keluar result, dapat pula UUM Course Communication. Kita pula macam alamak, aku ni dah tentu terstuck. Aku tadi record video time tu. So macam terstuck lama gila, macam apa ni aku nak hadap waktu aku degree ni kan. Lepas tu dah masuk dalam SEM 1 macam tu, so far okay. Sebab Fuza memang nak sangat masuk degree, dan Fuza rasa course communication pun okay bila kita tengok subjek dia kan, apa semua. So far okay. Dan fun factnya, sebelum Fuza masuk UUM, Fuza start IG Perkom.
kita memang dah stop kita memang dah stop IG perkom waktu tu sebab kita macam nak tahu lah communication ni apa je kan. So apa yang ada dekat communication. So kita ni stop lah kelab tu kan. Sebab so nampak lah kelab tu aktif apa semua. So disebabkan tu jugalah SEM 1 Fuzah masuk kelab perkom. So alhamdulillah stay lah sampai SEM 4 dan disebabkan perkom jugalah Fuzah banyak aktif dan disebabkan perkom juga Fuzah banyak dapat join program-program yang besar macam Pescon apa semua. So dekat bawah media and publicity. So dari situ lah Fuzah kembang jadi orang yang macam aktif lah. Kalau tak Fuzah plan nak masuk UNM ni biasa je. Macam sebab kita macam tak expect kita ni macam okay nak santai je lah student yang nak score dekan apa semua. Last tak terbih. Okay, terima kasih Fuzah. Okay, macam mana pula dengan Wen? Adakah berbeza dengan Sofia dengan Fuzah ataupun sama je? Okay, so first expectation Wen lah pasal UUM ni. Basically Wen sebenarnya dah tahu dah pasal UUM sebab masa form 6 dulu ada dua orang cikgu Wan, dia alumni UUM. Dia orang mengambil subjek pemasaran tak silap, marketing. So Wan dari situ Wan macam berminat lah pasal UUM. Wan buat research sikit pasal UUM, apa yang menarik kat UUM. Bila tengok search apa yang Wan tahu pasal yang special pasal UUM ni, dia memberi penginapan selama kita belajar kat UUM. So dari situ benefit lah untuk para student, untuk student sebab diorang tak perlu cari rumah sewa. So diorang tak keluarkan duit yang banyak lah masa dekat universiti ni. So next bila dah dapat keputusan UPU, sebenarnya Wan ada letak beberapa option yang pasal UM, tapi end up Wan dapat course communication which is dalam option nombor 5 juga kot. Mulanya bila dapat course tu, of course lah tak berapa sure kan macam apa yang menarik ni pasal communication ni. So Wan buatlah research sikit pasal kita akan belajar apa, kita akan bidang kita akan ke arah mana dan sebagainya lah. So after that Wan bila dah masuk universiti ni, sebab masa sekolah dulu Wan tak banyak aktif lah dalam program sebab memang kitanya low profile gitulah kan. So when decide bila dah masuk uni ni tak nak mengamalkan prinsip 3K which is cafe, kelas, katil. So dari situ when macam try untuk kenal orang masa MSK tu. And then apa yang orang paling ingat, ada satu hari masa SEM 1 tu kita adakan hari Hope Day, which is masa hari Hope Day tu kita akan promote all of the clubs yang ada under HEP ni lah. Under HEP, Hal Ehwal Pelajar UM. So dari situ Wan dapat kenal apa kelab-kelab yang ada. And then Wan rasa yang tertarik. Masa SEM 1 dulu Wan macam join kelab Kembara tak silap. Tapi malangnya tak dapat join banyak sangat program under Kembara. So masuk SEM 2 sebab SEM 2 tu macam dah mula serasi dengan apa pasal kelab-kelab ni. And then kalau tak silap masa first program which is CSR under kelab IPRMSA, dia under School Pusat Pengajian Multimedia dan Teknologi dan Komunikasi. So dari situ Wan macam rasa menarik sebab kita dapat volunteer keluar ke UUM and then dapat bantu masyarakat lah. And then second program yang Wan rasa macam ingat sangat dalam ingatan Wan which is under Perkom sendiri, which is ISEP. ISEP ni dia macam kira inbound mobility So inbound mobility. So kita dapat kenal dengan orang-orang dari luar negara, contoh seperti Indonesia. Kita orang dapat kenal-kenal. And then sampai sekarang pun kita orang still contact. So dari situ bila dah masuk uni ni, impression Wan rasa macam happy lah sebab kita dapat buat kenalan, dapat buat banyak kawan baru, dapat banyak dapat input yang dari pelbagai perspektif lah. So itu apa yang Wan rasa. Alright, okay, terima kasih Wan. Terima kasih Sofia dan juga terima kasih Fuzah. Okay, menarik je jawapan-jawapan mereka. Walaupun bermula daripada STPM tapi di situlah bila masuk universiti dapat mengubahlah cara mereka berada di dalam universiti tu. So untuk you guys yang nak masuk yang bakal masuk universiti ni, okay, enjoy your life, build yourself, okay, grow yourself, okay. Abaikan apa orang kata tapi kita tetap grow ourselves, okay. I think itu saja daripada Warkas Senyadika. Terima kasih.